Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zafran bin Nurul Azri daripada kelas C1 ingin membuat penerangan tentang ayat pasif dan ayat aktif. Okey, apa itu ayat aktif? Ayat aktif ni ialah ayat yang menonjolkan pelaku sebagai subjek dan subjek sebagai pihak yang melakukan perbuatan. Maknanya ayat aktif ni dia lebih menekankan kepada subjek. Okey, seterusnya ayat aktif. Ciri-ciri ayat aktif ni ialah subjek melakukan perbuatan. Subjek tu selalunya terdiri daripada kata nama, iaitu macam orang. Lepas tu subjek melakukan perbuatan. Yang kedua ialah menggunakan kata kerja berimbuhan seperti men, ber, ter, memper. Struktur dia ialah struktur umum. Yang keempat ialah subjek tambah predikat kata kerja tambah objek. Itu ialah ciri-ciri dia. Contoh ayat aktif ialah macam Ali membaca buku. Ali tu ialah subjek sebab Ali tu dia pelaku je. Yang kedua, murid membersihkan kelas. Murid-murid itu sebagai subjek dan membersihkan ialah kata kerja. Kelas ialah objek. Murid-murid kata nama, membersihkan kata kerja, kelas ialah objek. Dekat kata kerja ni pun dia tambah imbuhan mem. Yang contoh ayat lain, saya menulis karangan. Saya ialah subjek, menulis kata kerja dan karangan objek. Menulis kata kerja yang awal kata dasar menulis ialah tulis, dia tambah imbuhan men jadi menulis. Okey, seterusnya kita ke apa itu ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang menonjolkan objek sebagai fokus ayat, iaitu perbuatan dikenakan ke atas subjek asal. Ayat pasif. Ciri-ciri ayat pasif ni dia lebih fokus pada penerima perbuatan. Ayat pasif ni juga menggunakan kata kerja berimbuhan di, ter atau bentuk pasif tanpa imbuhan bersama kata ganti diri. Saya, kami, kamu, dia. Subjek ayat pasif ni juga subjek asal dia pelaku boleh disebut atau tidak. Struktur ayat pasif objek tambah imbuhan di atau ter tambah pelaku. Pelaku ni pilihan nak letak boleh, tak mau letak pun boleh. Contoh ayat pasif buku. Buku tu sebagai objek, itu dibaca. Dibaca ni kata kerja yang ditambah imbuhan di oleh Ali. Oleh Ali ni ialah pelaku. Apa tu? Seterusnya kelas dibersihkan oleh murid-murid. Kelas objek dibersihkan kata kerja yang ditambah imbuhan di oleh murid-murid. Yang ketiga ialah karangan itu ditulis oleh saya. Karangan itu objek ditulis sebagai kata kerja yang ditambah imbuhan di oleh saya ialah pelaku. Itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.